Assalamualaikum. Saya Ilyas bin Robani. Umur 51 tahun, berasal daripada Muar lah. Kampung saya, Parit Ahmad, Jalan Junaid, Muar. Ayah saya mula buka bengkel, buat kerja-kerja pertukangan kain ni pada tahun 1984. Okey, masa tu saya darjah 4 lah. Sebetulnya masa tu saya tak sepenuhnya. Saya cuma membantu selepas waktu persekolahan. Sehinggalah pada tahun 92 saya libatkan diri sepenuhnya bantu ayah. Jadi daripada situ saya mengorak langkah cuba buat seni bina pula. Saya mula buat rumah kayu lah, rumah limas ni. Saya ada berkawan rapat lah dengan kawan saya. Dia pun minat kayu dan dia belajar architecture. Dan daripada situ juga saya belajar sedikit-sedikit apa perlu tindakan, apa yang perlu saya buat untuk mencantikkan lagi seni bina ni. Dia ada di Melaka, dia ada di Negeri Sembilan, dia ada di Selangor. Sebahagian daripada Perak macam tu lah. Rumah limas Johor ni dia sendiri rumahnya tinggi, rumahnya sempurna ikut pada keadaan kawasan tu lah. Untuk Perabong 5 ni dia ada dua sebetulnya. Perabong 5 ni. Satu Perabong 5, satu limas bungkus. Ada satu lagi limas bertebalaya. Limas bungkus tu dia ada perabung dia tu 5 juga. Satu bahagian kiri, satu bahagian kanan, bahagian atas, depan kiri dengan belakang kiri, belakang kanan. Okey, cuma bila bungkus tu dia bumbung tu akan terus turun. Akan menutupi seluruh ruang. Kalau untuk limas yang bertebalaya tu, kita nak naikkan seri dia lagi untuk kita dirikan tunjuk langit dan papan tebalaya tu lah. Jadi dia ada elemen-elemen yang cantik. Maksudnya kita boleh pasang tunjuk langit. Tapi kalau limas bungkus tu kita tak boleh pasang tunjuk langit, dia akan membocorkan bumbung tu sendiri. Lepas tu kalau limas yang bertebalaya tu, sebab dia keluar daripada bumbung tu dan dia ada tebalaya, air tu tak masuk ke dalam rumah. Pada saya, mungkin bila kita ada tetamu, mungkin dia baru datang sekali, kita tak kenal, ada benda yang perlu dibincangkan, kita kurang ajak dia terus naik ke ruang tamu. Kita akan ajak dia duduk di serambi, borak dulu, kenalkan diri. Bila dah okey, satu lagi konsep kita Melayu, bila ada tetamu kita akan hidangkan. Kita akan buat hidangan. Okey. Jadi bila tu siap, baru kita jemput tetamu naik dengan bawa masuk ke dalam, kita dah mesra, baru kita boleh berborak apa semua dekat dalam lebih panjang lagi. Ruang tengah ni sebetulnya kadang-kadang lebih pada untuk perempuan. Laluan dia beza. Jadi maksudnya kalau lelaki akan masuk ruang tamu depan. Jadi biasanya ruang tengah tu akan ada tangga dia sendiri untuk menyambut tetamu perempuan. Pelantar tu sebab biasanya lah dia macam dapur juga. Dia kosong untuk menyediakan makanan apa semua. Lagi satu yang selalunya kalau pelantar ni dia buat untuk mandi jenazah. Mandi jenazah kadang-kadang ada rumah ni dia akan buat memang untuk uruskan jenazah di rumah tu. Dia ada part lantai tu akan ada tepuk-tepuk untuk air tu jatuh. Ruang tamu, ruang tengah, pelantar, dapur. Tapi dia akan dekat-dekat dengan dapur lah. Dia lebih pada ruang penyediaan kalau pelantar ni. Kalau ikut, biasa kita kenduri kendara apa semua, adat kita lah. Tok Imam akan duduk bahagian kiblat. Jadi kalau boleh, pintu masuk tu jangan langgar arah kiblat tu. Jadi kalau kata lagi satu, pentingnya, kalau kita solat mengarah kiblat. Jadi contohnya lah kalau ada orang tengah solat ke apa kan. Jadi tak boleh orang lalu daripada depan tu. Orang akan masuk daripada sap belakang. Kalau nak cerita fungsi apa semua tu kan, dengan keadaan cuaca kita, sebetulnya rumah limas ni berbumbung, basic lah. Bila dia berbumbung, untuk cuaca kita ni yang selalu hujan apa semua, dia satu masalah. Lagi satu, kita ni penuh dengan adat, penuh dengan sopan santun. Jadi penuh dengan kesempurnaan, insya-Allah. Sebab tu kalau tebalaya tu dia sebetulnya macam kita jugalah, macam manusia juga. Dia kena pakai tudung kalau perempuan, lelaki tu pakai songcok. Jadi
kita bawa, kita terapkan hiasan-hiasan tu pergi ke rumah. Jadi nampak dia walaupun dia hiasan, dia akan menyempurnakan reka bentuk rumah. Macam kalau untuk sekarang ni sibuk dengan TikTok lah. Sibuk dengan TikTok. TikTok saya Anjung Kurabena. Anjung Kurabena. Lepas tu Facebook saya pun Anjung Kurabena juga. Personal Facebook saya Ilyas Muluk. Itulah. Itu pun alhamdulillah banyak membantu dia.